Okay, mula-mula sekali kita open dulu After Effects and then kita import new project. Lepas tu kita cari file yang kita nak import tu, and then kita drag masuk, tarik, and then just tarik masuk ke bawah. Okay, after tu boleh play dulu, tengok, and then kalau kita nak duplicate boleh tekan command D, and then kita punya video akan duplicate. Okay, so biasanya kalau dekat Premiere Pro kita akan buat kalau kita nak cut depan ataupun kita nak cut belakang, kita boleh guna cut command Q dengan W kan. Tapi dekat After Effects kita guna option Alt, lepas tu guna simbol bracket. So bracket kanan ataupun bracket kiri. Okay, untuk next step, untuk kita masukkan teks, kita cari simbol T yang dekat atas ni, and then kita just letak teks laman botani contohnya, and then kita adjust ikut keselesaan kita lah. Lepas tu kalau tengok belah kanan ni, kita boleh adjust size dia, dia punya font, kita nak regular atau bold ikut suka. Then let's say kita nak color kita punya teks ni sama dengan outfit, so kita boleh je guna eyedropper punya tool ni, and then letak dekat warna mana yang kita nak. So macam dekat sini saya pilih color brown sebab nak match dengan saya punya outfit baju ni dengan tudung. Okay, sebabkan kita nak buat perkataan taman botani tu dekat belakang subjek, kita tarik layer taman botani yang kat atas tu dekat tengah, so dia jadi macam ni, and then korang boleh tengok perkataan taman botani tu hilang. Sebab apa? Sebab dia actually dekat layer yang kedua. Jadi korang boleh pilih untuk view ataupun hide. Okay, so ni ialah key dia. Kalau korang perasan dekat atas ni, kita nak buat rotoscope, which is kita nak remove background untuk subjek kita ni. Untuk aktifkan brush tu, korang kena tekan 2 supaya dia keluar layer bahan edit tu, and then korang just ikut subjek mana yang korang nak buat, and then dia akan jadi hijau macam ni, and then korang tunggu je. Lepas tu kalau korang perasan dia sangat tak clean, and then kat sini korang boleh tekan keyboard OPT option, and then supaya dia keluar warna merah tu, and then korang just erase dekat mana part yang korang tak nak. So jadi macam ni lah. Jadi untuk dapatkan cutting yang elok, korang kena play and then korang check. Kalau ada yang korang nak adjust, boleh je by keyframe, so dia akan jadi smooth. Let's say apa yang korang cutting tu korang tak nampak, and then korang boleh je transparentkan background dia dengan klik button dekat sini. After dah puas hati, and then korang boleh tekan freeze dekat sini untuk freeze the subject, and then tunggu dia settle. Okay, bila dah siap, korang boleh padam balik layer yang tadi korang buka dekat sini. Untuk smoothkan lagi kita punya editing, kita boleh je choose untuk hidekan dulu guna eye symbol ni untuk layer kita yang kedua dan ketiga. So kita fokus on one layer dulu. Ni kalau korang perasan belah kiri, dia ada adjustment yang korang boleh buat dekat roto brush korang. Korang boleh adjust feather, contrast, semua ni supaya korang boleh tengok if subjek korang tu dia punya cutting outline tu terlalu harsh ataupun terlalu soft. Semua tu ikut preference sendiri. Okay, so dah siap. Tapi untuk video ni kita tak nak macam ni saja. So kita nak try buat animation untuk the text. So kita cari pen tool dekat atas ni sebelah simbol T, and then kita buat dekat sini saya nak buat curve. So kita buat macam ni, kita tarik tak ini, and then terus tarik. Ini adalah contoh lah curve yang boleh dibuat. Okay, since yang tadi tak jadi, so kita delete lain, then kita buat je. So cara dia, kalau korang nak buat puncak dia tu smooth, korang klik, and then untuk yang puncak smooth tu korang just hold dulu, and then korang lenturkan dia, barulah release mouse tu. Kat sini korang tengok dekat layer kedua, make sure korang klik taman botani, and then korang klik text, and then korang perasan dekat path option ni, klik mask one supaya korang punya text tu boleh dimaskkan dengan pen tool yang kita guna tadi. Okay, then korang boleh adjust lagi sampai korang puas hati. Dekat sini dia punya tu sangat tak smooth, so saya adjust macam ni. Okay.
Okay, so kalau kat sini korang perasan dia punya pass ni dia ada reverse pass, ada perpendicular to pass, dia macam-macam. So kalau reverse pass ialah dia terbalikkan balik kita punya word, perpendicular tu dia akan straightkan dia punya alignment perkataan tu, dia tak ikut pass tu, dan force alignment ialah dia equally bahagi kita punya space antara perkataan tu. So dekat tutorial ni saya hanya akan guna first margin ataupun last margin sebab saya nak buat keyframe untuk animation ni dia bergerak. Okay, so cara nak buat keyframe senang je. Korang boleh tengok kat sini dia ada stopwatch tu, and then korang tekan sampai dia naik diamond tu, maknanya keyframe kita dah start buat. Keyframe ni senang je, korang just adjust value sampai korang puas hati, and then korang tekan stopwatch tu. And then let's say korang tersalah letak keyframe, korang boleh je adjust manually dengan cara korang klik keyframe tu, and then korang drag dekat tempat mana yang korang nak lah. So ada indicator dekat atas tu, korang boleh tengok. Kemudian kalau korang perasan tadi kita ada masukkan teks, and then kita lupa nak cut kan dia punya tu. So boleh guna teknik yang sama, kita tekan option and then tekan bracket supaya kita boleh cut. Okay, so bila korang dah adjust sampai korang puas hati, korang boleh je masukkan transition untuk korang punya keyframe. So dekat sini kita pakai easy ease in. So dia akan pakai dia akan berbentuk macam tu lah. And korang sebenarnya boleh je adjust manually korang punya transition. Okay, next saya nak masukkan effect. So dekat effect ni cari blur, Gaussian blur. Sebab saya nak buat dekat belakang blur before dia muncul, and then dekat akhir pun saya nak buat blur sikit. So sama je dia punya cara. Boleh buat keyframe, tekan dekat stopwatch ni, and then korang adjust value untuk blurriness tu. Macam kat sini saya nak buat dekat intro, and then outro dia je nak buat blur. So saya buat keyframe macam biasa, and then after dah habis adjust semua tu, saya decide saya nak pakai keyframe system lain, which is easy ease sahaja. So dia akan berbentuk macam ni lah. So kalau korang nak faham apa tu keyframe punya key assistant tu, saya akan masukkan sekejap. Okay, since After Effects ialah untuk effect, tapi dekat sini saya masukkan juga audio. Jadi saya drag daripada file macam biasa, macam awal-awal tadi, drag masuk dan saya letak dekat layer yang bawah. So untuk audio untuk After Effects, jadi adjustment untuk setting dia tu sangat limited. So kalau kat sini boleh adjust dia punya setting volume sahaja kalau perasan. So kat sini klik, and then dia ada right dengan left, then yang ni saja. Sebabkan saya tak nak suara saya tenggelam, so saya lowkan je lah volume untuk both. Jadi after tu kita boleh export. Okay, bila export kita masukkan add to render queue, and then korang klik kat sini dan klik render. Lepas tu tunggu sampai dah siap. Lepas habis. Okay, dan ini hasilnya. Kita dekat